بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخه في الدارين. Sambung di muka surat 3 pada kata musannif, dan kelimanya wajib Allah Ta'ala qiyamuhu binafsihi. Situ. Dan kelimanya, yakni kelima daripada 20 sifat Allah. Kelima daripada 20 sifat Allah yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib belajar sehingga tahu, dan wajib beriktikad dengan jazam dalam hati. Dua wajib tu. Yang pertama wajib belajar, siapa tahu. Dah tahu tak wajib dah lah. Yang kedua wajib iktikad. Wajib mengaku dalam hati dengan jazam, dengan putus. Apa dia? Wajib Allah Ta'ala, yakni mesti sungguh. Wajib Allah Ta'ala ni kita terjemah mesti sungguh Allah Ta'ala qiyamuhu binafsihi. Wajib tahu dan kena mengaku dalam hati. Mesti sungguh, tak terima dak sekali-kali. Apa dia? Mesti sungguh Allah bersifat qiyamuhu binafsi. Tiap-tiap mereka yang bergelar mukallaf wajib kena tahu dan wajib kena i'tiqad, mesti sungguh Allah itu bersifat qiyamuhu binafsi. Siapa tak tahu dikira berdosa. Selama mana tak tahu, selama itulah dikira berdosa. Kalau tak faham, tak dosa. Yang berdosanya tak mengaji, tak ambil tahu. Bukan orang tak kabur, orang kabur, orang iklan tapi buat tak tahu, buat tak ambil kira bercara. Ada juga masyarakat kita ni, dia tak cara mengaji, dia cara nak ibadat. Ada juga. Kalau ibadat tak apa, pukul 4 pagi mari lagi. Sungguh je tu, bukan sini lah. Pukul 3-4 pagi sanggup. Tak ada akaun, tak ada kipas, berani mana lawan lagi. Kalau mengaji sudah dalil. Dia jadi berasa panah punggung ke mana tak tahulah. Bukan sinilah cerita tu. Benda ni tak boleh nak kata tak ada pilihan, tak ada option lain. Benda yang mesti kena tahu. Macam semayang fardu lah. Tak ada kata boleh pilih nak semayang boleh, tak semayang tak. Bukan. Tak ada pilihan. Jadi wajib kita tahu dan kita i'tiqad, mesti sungguh Allah Ta'ala itu bersifat qiyamuhu binafsih. Itu bahasa Arab. Terjemah dia, artinya, yakni terjemahan qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendirinya. Itu terjemah. Wajib kita i'tiqad, mesti sungguh Allah itu berdiri dengan
sendiri. Itu terjemah dia. Bukan makna, terjemah. Adakah dulu Tuhan duduk kemudian berdiri dengan sendiri? Adakah begitu? Kalau tengok kepada terjemahan gitulah. Berdiri dengan sendiri, dengan makna dulu Tuhan duduk, kemudian dia pun bakit bangun berdiri dengan tak ada siapa akak dia. Seolah-olah gitu. Seolah-olahnya berdiri dengan sendiri. Seolah-olah. Tapi tak boleh faham lagu tu lah, salah. Kalau kata Tuhan ada berdiri duduk, Tuhan tu makhluk. Kemudian apa makna? Sebab tu mengaji ni, dia tak boleh mengaji secara literal. Kadang-kadang orang duk pegang secara literal tu punah. Quran, hadis, pegang literal punah selalu. Antara punca jadi kufur dan bid'ah ialah memahami Al-Quran dan hadis secara literal. Literal ni secara zahir ayat. Punah. Mana punca jadi kufur dan bid'ah. Disebut oleh Imam As-Sanusi. Wajib kita tahu dan iktikad Allah Ta'ala mesti sungguh berdiri dengan sendiri. Apa makna? Dan maknanya, makna Allah berdiri dengan sendiri itu tiada berkehendak kepada zat tempat berdiri. Boleh faham tak tu? Payah sikit ni. Kalau orang biasa dengar, insya-Allah tak payah sangat. Maknanya, makna berdiri Allah dengan sendiri ada dua. Kena ingat. Kalau kita bahas sifat qiyamuhu binafsih, ada dua makna. Yang pertama, bila sebut Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri ni, makna apa dia? Tiada berkehendak. Apa tiada berkehendak? Tiada berhajat. Tidak berhajat kepada zat. Mana Allah itu ada dia berdiri dengan sendiri. Apa makna ada Allah berdiri dengan sendiri? Yang pertama dengan makna ada Allah tidak berhajat kepada zat. Apa kepada zat? Tempat berdiri. Apa tempat berdiri? Tempat menumpang. Allah ada tak? Kita intikad mana? Allah ada tak ada? Ada. Baik. Ada Allah tu bila? Wujud Allah tu bila? Azali lagi qadim. Kerana Allah bersifat qidam. Apa qidam? Sedia. Bila Allah Ta'ala sedia, Allah Ta'ala juga baqa. Benda baqa. Kekal. Kemudian Allah tu ada dia pada azali, ada dia tidak ada mula, ada dia tidak ada akhir kerana dia kekal. Dia juga mukhalafatuhu lil hawadis. Tak serupa dengan segala makhluk. Sama ada dari sudut zat dia, sifat dia dan perbuatan dia. Tak sama dengan makhluk. Lalu Allah juga ada dia tu, ada dengan keadaan berdiri sendiri. Ada Allah itu dengan sendiri dia. Ada berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu binafsi. Maksud berdiri dengan sendiri ni dua makna. Makna yang pertama, ada Allah pada azali itu, ada dia tidak berhajat kepada zat. Ada Allah tak hajat kepada zat. Zat mana? Zat tempat berdiri. Apa tempat berdiri? Tempat menumpang duduk. Nak duduk situ. Contoh macam mana? Baik. Contoh dia seperti sifat manis. Sifat manis duduk mana? Duduk di gula. Kan duduk di kecing. Tu kecing manis. Sifat manis duduk di gula. Gula tu ada tak ada? Diri gula tu, buku gula tu. Panggil serbuk benda. Kalau buku ni macam besar sangat. Panggil benda. Butir. Butir. Biji.
Tak kena penjodoh bilangan kita ni. Dia panggil benda gula. Seketul. Suti. Dah pergi ya. Asal faham sudah. Atas diri zat gula tu, benda ada. Ada tak gula? Ada. Baik. Manis ada tak? Manis. Sifat manis ada tak? Ada. Ada. Ada duk mana? Duk di zat gula. Duk di zat. Baik. Jadi sifat qiyamuhu binafsih ni nak menerangkan hukum zat Allah itu bukan semacam diri wujud manis pada gula. Sebab apa? Sebab manis tak boleh ada melainkan dengan menumpang pada diri gula. Bermakna diri manis itu tidak berdiri dengan sendiri. Diri manis itu ada dia kena tupang diri gula. Allah bukan macam manis. Allah Ta'ala bukan macam segala sifat-sifat yang lain. Zat Allah. Sebab Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Dengan makna ada Allah tidak berhajat kepada zat, kepada tempat menumpang, tempat yang nak duduk. Macam putih. Putih, boleh ada putih saja-saja? Boleh tak boleh? Tak boleh. Nak ada putih mesti kena tupang benda. Seperti kain, lagi kertas, cat, asap. Dia mesti kena dengan jalan tupang baru boleh ada. Kalau tak tupang, boleh ada tak benda-benda tu? Tak boleh. Cat suku, warna suku. Kerah lembek, ada tak? Diri kerah, diri lembek kan? Ada, tapi nak ada dia kena tupang. Maka benda-benda hak nupang ini dinamakan sifat. Sedangkan Allah itu satu zat, satu diri. Maka Allah ini kita i'tiqad Allah itu ada dia berdiri dengan sendiri, dengan makna ada Allah, ada zat Allah itu tidak berhajat menumpang kepada satu-satu zat untuk dia ada. Sebab apa? Sebab Allah itu berdiri dengan sendiri. Dalam matan Ummul Barahin sebut wa qiyamuhu bi nafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. La yaftaqiru, tidak berhajat ia, ila mahallin, kepada tempat tupang. Nak ada Allah, adanya Allah itu tak hajat tupang satu-satu tempat untuk dia ada. Tak. Kena faham lagu tu. Kalau sekadar kita faham ada Allah berdiri dengan sendiri tapi tak tahu mana, maka tidak sah. Kita duk pegang secara zahir gitu, hukumnya tidak sah. Al-hukmu bi syai'in far'un an tasawwurihi. Kita hukum sesuatu tu cabangnya kena kenal benda tu. Kalau kita ngaku semata-mata Allah tu berdiri dengan sendiri, orang tanya apa makna berdiri dengan sendiri, tak tahu, maka tak jadi hukum tadi, tidak sah. Nak jadi kena reti dulu. Ya ke tak Allah berdiri dengan sendiri? Ya. Sungguh ke tak? Sungguh. Apa benda berdiri dengan sendiri? Dia pun boleh khabar. Berdiri dengan sendiri dengan makna ada Allah tidak berhajat menumpang pada apa-apa untuk dia ada. Itu makna berdiri dengan sendiri yang pertama. Boleh tiada berkehendak, yakni tiada berhajat kepada zat, kepada zat, yakni tempat berdiri, yakni tempat menumpang duduk situ, untuk ada situ, tak hajat. Itu makna yang pertama. Dan tiada pula, ini makna yang kedua. Bila sebut berdiri dengan sendiri, makna yang kedua, dan tiada pula berkehendak, yakni berhajat kepada yang menjadikan akan dia, akan Allah. Ini makna yang kedua. Bila sebut Allah berdiri dengan sendiri, dengan makna adanya Allah pada azali itu tidak berhajat kepada yang menjadikan dia.
Tak hajat. Tak hajat kepada pihak menjadikan dia ada. Hanyalah ia Allah Tuhan yang menjadikan bagi makhluk. Bahkan Allah Ta'ala lah yang menjadikan segala makhluk. Dia tak hajat kepada yang menjadikan. Ini dua makna bagi qiyamuhu binafsi. Tiap-tiap mukallaf, baik laki-laki perempuan, mesti kena ada dalam diri dia, dalam zihin dia, mesti sungguh Allah berdiri dengan sendiri. Dia kena ada akidah. Mesti sungguh Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Tak terima sekali-kali kalau tak bersifat berdiri dengan sendiri. Apa dia berdiri dengan sendiri? Dua makna. Makna yang pertama, ada Allah, tak hajat tupang apa-apa untuk dia ada. Itu makna pertama. Makna yang kedua, ada Allah, tak hajat kepada yang menjadikan dia. Faham dua makna ni, sahlah kita i'tiqad kata Allah berdiri dengan sendiri. Ni nak bilang 40 jemaah apa ni? Nak masuk list 40 ahli jemaah, dia reti lagu tu. Barulah boleh bilang. Nak bilang kepala. So 2, 3 cukup 40 boleh buat jemaah. Ni orang tanya semayang jemaah, semayang. Tuhan kita qiyamuhu nafsi kedak, Tuhan berdiri sendiri kedak, tak tahu. Patut nak bilang jemaah kan. Ni kita duk bilang dengan gamuk gitu je ni. Dengan agak-agak kita suka baik kata, buat ni ngaji belaka dah ni. Tu je lah. Tak? Tapi nak sahih sungguh tanya muka pintu. Tak? Tanya pintu tu je, buka pintu lain katuk lah. Ada pintu tu. Tak? Betul setiap IC, suruh IC baru boleh jawab, apa jawab baru boleh tubik. Baru tahu, baru sahih. Baru sahih. Tapi pakat ngaji belaka dah. Cuma ingat tak ingat je. Itu bila sebut qiyamuhu binafsi ada dua makna. Yang pertama, la yaftakiru ila mahallin, tak hajat kepada tempat tumpang. Wala mukhassisin, tidak hajat kepada yang menjadikan dia. Baik. Lawan bagi qiyamuhu binafsi. Apa diri lawan tu? Diri lawan ni dia bawa mari makna tu. Sepatut dia. Kalau nak kira lawan sungguh kak, qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri. Lawan dia qiyamuhu bi ghairihi, berdiri dengan yang lain. Qiyamuhu binafsihi, lawan dia qiyamuhu bi ghairihi, berdiri dengan sendiri, lawannya berdiri dengan yang lain. Oleh kerana berdiri dengan sendiri itu ada dua makna, maka berdiri dengan yang lain juga ada dua makna. Maka dia ringkah kitab dia buat mari terus. Tak buat mari qiyamuhu bi ghairihi, buat mari lawan tu, lawan bagi makna tu. Lawan bagi tidak berkehendak kepada tempat menumpang dan tidak kehendak, tak hajat kepada yang menjadikan dia tu apa dia? Al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Al-ihtiyaju al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Bila sebut berdiri dengan sendiri, tak hajat kepada zat untuk dia menumpang. Lawan dia artinya berkehendak, yakni berhajat kepada zat tempat berdiri. Apa nak kata? Sungguh ke tak? Sungguh tak sungguh? Ya ke tak? Orang kata ada Allah itu berhajat kena tupang satu-satu zat untuk dia ada.
Kalau dak tupang satu-satu zat, dia tak boleh ada. Ya ke dak gitu? Ya ke dak? Dak. Tu akidah lah tu. Orang kata kalau orang kata ada Allah itu tak hajat kepada tupang sesuatu untuk dia ada. Ya ke dak? Ya dak ya? Ya. Akidah tu. Itulah diri kita pegang kata Allah tu berdiri dengan sendiri. Walaupun tak boleh khabar kat orang. Tapi benda tu kita faham. Sah tu. Dia akidah ni bukan kena khabar kat orang. Dia barang pegang dalam hati. Boleh khabar ni satu faedah pula, satu kelebihan pula boleh khabar kat orang. Ni nak ada lekat dalam hati. Ada Allah tak hajat kepada menumpang sesuatu tempat, sesuatu zat untuk dia ada. Kalau ada dia kena tupang baru boleh ada, maka akal tak boleh terima. Itu makna al-ihtiyaju ilal mahalli. Dan kepada yang menjadikan. Apa makna? Berkehendak Allah kepada yang menjadikan. Apa nak kata? Ya ke tak? Ada Allah itu hajat kepada yang menjadikan dia. Ya ke tak? Do. Maka iaitu mana? Ada Allah Ta'ala berhajat kepada tempat untuk dia menumpang, dan berhajat kepada yang menjadikan itu tu mustahil. Apa mustahil? Perkara yang akal tak terima sekali-kali. Akal tak percaya, akal kita tak boleh terima. Ada Allah itu hajat kepada tempat menumpang, kena tumpang sesuatu baru boleh ada. Ada Allah kena dijadikan baru boleh ada. Akal tak percaya. Yang akal kita boleh terima ialah ada Allah itu tak hajat tumpang pada apa-apa untuk dia ada, dan ada Allah itu tidak kena jadi. Tu akidah lah tu. Jadi bila sebut berdiri Allah dengan sendiri, terbit dua akidah situ. Keluar situ dua akidah. Walaupun sebut satu sifat tapi maknanya dua, maka terbit dua situ. Bahkan kalau tilik pula belah, tilik pula belah hak mustahil, terbit empat akidah. Mana? Kita i'tiqad Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri ada dua makna. Apa berdiri dengan sendiri? Yang pertama, mesti sungguh ada Allah, tidak tupang apa-apa untuk dia ada. So, yang kedua, mesti sungguh ada Allah itu tak hajat kepada yang menjadikan dia. Dua. Tilik hak lawan pula. Lawan bagi qiyamuhu bi nafsih, qiyamuhu bi ghairih, berdiri dengan yang lain. Ada Allah, kalau berdiri dengan yang lain bermakna ada Allah kena tupang sesuatu baru boleh ada. Kita i'tikad mana? Ya ke tak? Ya ke tak? Tak. Akidah kita i'tikad tentu tidak. Mesti tak. Ada Allah itu kena tupang benda lain baru boleh ada. Ada Allah tu macam putih. Nak ada putih kena tupang kertas. Kalau tak tupang, tak boleh ada Allah. Akal kita kata mana? Ya ke tak? Tak. Kemudian yang keempat, ada Allah kena jadi baru boleh ada. Ada Allah berhajat kepada yang menjadikan dia baru boleh ada. Akal kita kata mana? Ya ke tak? Tak. Kerana Allah bersifat qidam. Jadi kalau kita tilik secara halusi, di situ terbit empat akidah, empat i'tiqad. Tapi diringkaskan di atas sifat qiyamuhu binafsi. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Mesti sungguh. Tak terima dak sekali-kali. Apa dia? Mesti sungguh Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Mesti berdiri dengan sendiri. Dan tentu tidak sekali-kali Allah itu berdiri dengan yang lain. Itu akidah kita. Baik. Tandanya, yang ni dalil kata Allah Ta'ala
berdiri dengan sendiri, tidak berdiri dengan yang lain, tandanya baharu alam ini. Apa baharu alam ini? Berubah-ubah alam ini. Alam ni duk berubah daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan. Siapa yang mengubah? Allah Ta'ala mengubah. Kalau Allah Ta'ala itu ada dia kena tupang sesuatu baru boleh ada, tentu dia tak kuasa nak mengubah. Kerana ada dia pun kena tupang benda lain. Kalau ada dia kena hajat kepada yang menjadikan dia, tentu tak boleh ubah alam. Kerana nak ada dia tu pun kena orang jadi. Gak nak buat alam lagu mana? Jangan set kita juga. Ada. Macam set kita, ada kita hajat kepada yang menjadi. Lepas kita boleh buat benda. Nak tahan tua tak boleh. Cik tahan tua, jangan bagi tua. Kalau kata kuasa sangat, tahan, jangan bagi tua. Cik tahan, siapa dia akak tangan seorang? Berasa-berasa saya rok tahan, tak mau bagi tua. Cik tahan seorang. Tak ada orang. Tak ada. Tahan ngatuk dah boleh dah. Tahan berok kecing lagi, tu kau teruk. Ada. Orang dah mari mulah beruk dah kira dah hatu ke hatu lah malam ni. Berok dulu. Hatu kita sudah berok pakai hatu. Ada rimah dak cara dah dari nak berok. Tak boleh tahan dah. Ada. Tengah jeng sikit beruk, parking, larok-rok gilah. Gi amu dulu, mujeng dulu, aku nak sakit perut dulu. Kalau kata kuasa, tahanlah. Nah. Itu dalil kata Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri ialah baharu alam ini. Baik, kita berhenti azan isyak dulu, kita sambung balik. Tanda dulu situ.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, habis sifat qiyamuhu binafsi. Kemudian kalau orang tanya mana dalil daripada Al-Quran, orang ada ni kan saya cari dalil belaka. Mana dalil daripada Quran yang menunjuk Allah Ta'ala itu bersifat qiyamuhu binafsi? Dalil dia kita duk baca hari-hari dah. Hari-hari duk baca. Cuma barangkalinya tak perasan hak tu dalil. Dalil dia ialah dalam ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu dalil dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Al-qayyum. Apa al-qayyum? Iaitu yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Tu al-qayyum maknanya yang bersifat qiyamuhu binafsih. Tapi kita duk baca ayat kursi duk lagu tu lah. Mari musim mana pun tak tahu isi dalam. Kalau kira baca ayat kursi ni, kalau ikut umur ni, kalau dalam masjid ni rasa lebih dah 10 tahun baca ni. Kalau ikut umur dalam masjid ni lah, semua rata-ratanya lebih 10 tahun dah. Ke baru je 5 tahun baca ayat kursi. Masa lama belakang dah ni. Paling muda sekali saya lah. Baru baca. Kalau kira umur awak ni lama lagi baca ayat kursi pada saya ni. Okay. Tapi kena tiliklah makna ayat kursi. Jadi dalam ayat kursi itu al-hayyu al-qayyum. Al-qayyum maknanya yang bersifat qiyamuhu binafsi. Allah bersifat berdiri dengan sendiri. Sebab itu disebut al-qayyum. Digabung al-hayyu dengan al-qayyum. Al-hayyu makna Tuhan yang hidup. Tuhan bersifat dengan sifat penghidup. Al-qayyum yang berdiri dengan sendiri. Dengan makna ada Allah, tak hajat kepada tempat menumpang atau tak hajat tupang apa-apa. Yang kedua, ada Allah, tak hajat kepada yang menjadikan. Maka dua patah ni, dua kalimah al-hayyu dan al-qayyum ialah dua nama daripada nama Allah. Dua nama daripada nama Allah yang sebahagian ulama sebut Asma'ul A'zam. Asma'ul A'zam ialah nama-nama Allah yang agung, yang besar. Nama Allah banyak. Disebut dalam Quran hadis 99 lah. Asma'ul Husna. Tapi yang paling hebat sekali, yang paling agung sekali ialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka sesiapa yang ada hajat, maka kena perbanyak menyebut Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Mudah je sebut sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum. Dua patah. Mudah sangat, boleh ingat selalu mana. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghithu. Tambah sikit lah, takkan dua patah dia macam budak tadika. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghithu.
Ya Hayyu, yakni ya Allah, wahai Tuhan yang hidup. Ya Qayyum, wahai Tuhan yang berdiri dengan sendiri. Mana kita reti mana ni boleh pakailah. Berdiri dengan sendiri dengan mana apa? Ada Allah tak tumpang apa-apa, untuk dia ada Allah tak hajat kepada yang menjadikan dia. Kita seru dua nama Allah. Wahai Tuhan yang hidup, wahai Tuhan yang berdiri dengan sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmat, dengan kesian belah engkau, astaghithu, aku minta pertolongan. Minta tolong. Itu astaghithu. Sebut molek sin dengan tha tu. Astaghithu bi rahmatika, je sendiri mudah tu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu. Al hamzah. Buat cerita ni kalau hamzah takut tokong ah. Hamzah dul. Alif tu. Alif ada hamzah di atas. Kalau ikut bahasa kau disebut hamzah lagu tu. Kalau hak tak ada tu dipanggil alif. Kalau hamzah ni hak cacang ada hamzah atas tu. Deh. Hamzah, alif hamzah, sin, ta, ghin, ya, sa. Sa. Astaghithu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu. Kalau nak baca dalam semayang hajat pun boleh. Kalau semayang hajat sendiri tu boleh baca. Tak? Doa dalam sujud akhir tu ulanglah 3 kali paling-paling tak ada. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu. Niat hajat boleh. Kabul sendirilah. Masing-masing ada hajat tu, kabul hajat tu. Ataupun nak buat wirid lepas sembahyang hajat pun boleh. Tapi biasa buat sendirilah. Jemaah tak jadi. Tak jadi jemaah. Orang tembak lari. Sujud lama orang ngepek. Lama sujud. Tak iman lah kalau dia sujud lama orang ngepek di belakang. Kita main hajat sendiri. Sudah main hajat sebelum doa tu baca dulu. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum 100 kali. Kejap 100 ni 2 patah tu. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian hak ngelah sekali yang ke 100 tu baru sempurnakan bi rahmatika astaghithu. Kabarlah hajat dia. Barulah kita pun tadah tangan. Bismillah, alhamdulillah. Bacalah macam biasa tu doa. Ni biasa buat seorang boleh. Kalau nak jemaah, tak ada orang nak layang tu imam. Ke sanggup? Sejak kita sanggup buat gitu. Jemaah apa upah-upah turun. Tak ada wirid, pakat turun lah. Ilaha illallah. Cuma bulan puasa itu nampak boleh boleh raya tak jadi. Tak jadi. Raya tak tahan. Tak. Nasi minyak duk tunggu pas jemaah. Kan nampak bulan puasa boleh Ana kita tengok kalau bulan Ramadan ni lepas jemaah tak gaduh nak balik. Tak gaduh mana lah. Kalau bulan Syawal ni tengok lah. Tak ada wirid sikit tembak lah. Baik. Habis itu. Kemudian dan keenam daripada 20. Keenam daripada 20 sifat Allah yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf tahu dan i'tiqad. Apa dia? Wajib Allah Ta'ala wahdaniyatuhu Allah Ta'ala. Wahdaniyatuhu Allah Ta'ala. Artinya esa ia Allah. Apa makna sini? Yakni sifat yang keenam yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf kena belajar sehingga tahu, dan wajib atas kita kena ngaku sungguh dalam hati. Apa dia? Mesti sungguh
Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Ertinya esa. ESA. Esa ke esa? ESA. Eja Rumi tu tulis eja kod Rumi. ESA. Esa ke esa? Esa. Esa ke esa? Kalau eja Arab alif sin. Alif tak ada bunyi a. Asa. Keasaan. Orang lama-lama sebut keasaan. Orang moden tak sebut asa dah. Esa. Hak dulu je tu. Kita bahas dari sudut pronoun je. Cara sebut. Pronunciation-nya ada sebut asa, ada sebut esa. Kita Terengganu se. Banyak mana se dah se tu rekah daripada esa jadi se. Bukan satu tak se. Se dua. Nak rekah lagi pada dua benda. Se dua tu kalau rekah punya mana dua? Dua lah. Tengok. Kalau kita se dua tiga. Kalau rekah se dua ge. Tengok. Enggak. Orang dua tak boleh faham bahasa lagu tu. Sewa gepak menajuk. Jadi rekah molek tu panggil keistimewaan bahasa kita. Wajib kita tahu dan iktikad mesti sungguh Allah Ta'ala itu esa. Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang satu, yang esa. Wahidun, yang satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Tu pun ramai dah orang tinggal. Dalam wirid-wirid semayang tu tinggal. Lepas Fatihah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lakah ayat kursi. Dan memanglah wa ilahukum ni bukan ayat kursi. Siapa kata ayat kursi? Tapi ulama susung. Ulama mutaakhirin dia susung sebelum ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum didahulukan dengan wa ilahukum ilahun wahid. Tapi dia lakah lah ni. Jadi lakah. Banyak di skip. Banyak skip. Kalau boleh waktu dah skip lah. Wa ilahukum dulu. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Lepas tu barulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Situ pun kena perhati juga. Kadang dia mentukar baris pun ada. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahman. Huwar rahmanu ke huwar rahmani? Sudah lah. Nu ke ni? Memang ada Quran tulis nu. War-Rahmanur Rahim. Tapi ada orang baca War-Rahmanir Rahim. Sebab dia tukar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dia tukar tu. Jadi, bila wa ilahu ka War-Rahmanir Rahim. Bukan sini royak ni. Dengar-dengar tu tak ingat. Tapi tidak sinilah. Timah kita tak baca gitu. Sejak ni lah. Sejak lain tak dengar lagi. Tak ingat. Tapi kat sini setakat ni tak ada lagi tak macam huwa rahmanir rahim. Jemaah kita tak tahu lah. Nak tahu Allah mic seseorang. Huwa rahmanu ke huwa rahman. Cuma kita peringat sebab ada orang ada dengar mana orang baca huwa rahmanir rahim. Dengar. Dia. Yang boleh dengar tu sebab saya jadi imam. Bila kita ayat kursi kita paling kita menganankan jemaah jadi linga kanan ni dengar. Ada jemaah baca huwa rahmanir rahim. Sebab tu saya tak kata sini sebab saya tak jadi imam sini. Ada tak imam tak ni? Ada. Imam dah rasa. Baik, bermula Tuhan kamu itu Tuhan
Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, kata olehmu ya Muhammad, bermula Tuhan yang kamu tanya itu ialah Allah. Allah itu Tuhan yang satu. Allahu ahad, Allah itu Tuhan yang satu. Maka tak memadai, tak cukup sekadar kita kata Allah tu satu, tak cukup. Kalau mengaji setakat tu bermakna tak lepas fardu ain. Mesti kena pergi lagi. Tuhan kita satu kedua? Kedua? Macam ni tak? Ni kedua? Betul ni kedua? Tuhan kita lagu ni? Dok. Dok lagu mana? Kita kedua. Allah tanya, mu mari berapa orang? Mari seorang je. Seorang. Tuhan kita satu macam kita? Tak. Dia satu lagu mana? Itu kata tak lepas fardu ain. Kalau sekadar kita kata Tuhan tak lepas. Hal nak lepas fardu ain kitanya, wajib kita kena pergi depan sikit lagi. Esa ia Allah. Esa pada apa? Pada zatnya, zat Allah. Dan pada segala sifatnya, sifat Allah. Juga. Dan pada segala af'alnya, af'al Allah. Apa af'al? Yakni segala perbuatannya, perbuatan Allah. Kena reti susun. Bila sebut Tuhan tu esa, mesti pecah tiga. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Tak memadai, tak cukup sekadar kita kata Tuhan tak. Dia mesti pecah tiga. Esa pada zat. Bila sebut esa pada zat, sekian-sekian makna. Esa pada sifat, sekian-sekian makna. Esa pada perbuatan, sekian-sekian makna. Kita ni boleh kata tapi pada hakikat tidak kita ni foto ni kedua tu sebut boleh kata tapi hakikat bukan bukan berbilang-bilang. Wajib kita i'tikad Allah tu satu, Allah tu esa. Apa esa? Tidak berbilang-bilang. Wahdaniyah maknanya adamu ta'addudi, tidak berbilang-bilang. Bila sebut esa pada zat dengan makna tidak berbilang-bilang pada zat. Esa pada sifat, tidak berbilang-bilang pada sifat. Esa pada perbuatan, tidak berbilang-bilang pada perbuatan. Maka tiap-tiap satu tu kena halusi lah tu. Tak lepas fardu ain. Kalau tak hurai satu-satu tu jadi tak lepas fardu ain. Jadi nak lepas tak ada malam ni. Duk main sakak dah ni, tak lagi dah tu. Jadi tanda dua situ nak berhenti mana ni Dan keenamnya itu dah. Undur sikit lagi lah. Dan keenamnya wajib Allah Ta'ala wahdaniyah. Tanda dulu situ. Nanti kita sambung pada minggu depan pula insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilman aqdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.